Assalamualaikum dan salam sejahtera sahabat. Ni bini aku, dia merungut. Dia cakap mesin basuh dah start rosak. Maklumlah, mesin basuh ni aku beli masa PKP. Mungkin dah sampai masa dia kan. Dia punya rosak, apa tahu. On. Tapi tak boleh on. Sebab tak boleh on. Tak boleh on. So kita buka lah YouTube, kita buka kat YT, kita buka kat TT ni ada video cara-cara nak troubleshoot dia. So kita try lah buat projek palatau dengan anak aku ni. Sekejap first model ni MFW 852S ni. So kita nak kena buka ni sebab aku tengok dekat dalam video tu dia kata suspek dekat dia punya board ni lah. Dekat dia punya panel board ni kan. Dekat bawah ni ada board. So kita nak buka ni dia ada 4. 1 2 belakang ni ada 2 3 4. So ni aku buka dulu nanti aku sambung. Yang skru belah tepi ni, ni dia tutup dengan stiker tau. Kurang ompel ompel pakai pisau ke macam aku ni dah ompel. So pakai jari pun dah boleh lah nampak. Ni ada skru. So ada 4 skru dah buka skru 4. Just angkat je. Angkat. Alright. Ni belah dalam dia. Boardnya dekat kawasan sini So kat sini ada 1 2 3 4 5 skru. Korang buka semua skru ni. Kejap aku suruh anak aku buka dulu. Dah buka semua skru, tarik je. Ni rupa board dia. Ni rupa board dia. Tadi dah test tak boleh on kan. Alright. So aku dah beli, tahan ni jap. Tahan ni. So aku ada beli board baru dekat kedai Oren. Kat kedai Oren ni. Ni board baru ni yang baru sampai tadi ni. So nampak sama jadi kau type je model dia. Kalau sama model dia tu samalah. Right. So kau cabut je ni. Kau cabut je ni semua ni soket-soket ni. Soket-soket ni ada 1 2 3 4 5 soket ni. Lepas tu masukkan dekat ni. Sama je. Dia takkan asing. Color dia semua sama. Kalau kau salah masuk pun dia tak boleh masuk. Sebab dia punya soket tu lain-lain pattern. So ni kita try. Kalau jadi alhamdulillah. Kalau tak jadi dia dah request mesin basuh baru, mesin basuh yang masuk daripada depan tu kan. Siap lah, harap-harap okey ni. Kita tengok sekejap lagi aku tukar ni dulu. Nanti kita tengok okey ke tak okey. Ni aku dah pasang dekat board baru. Nampak sama je dia punya soket-soket dia semua sama je. Soket dia semua sama nampak ni. Memang korang takkan salahnya lah. Memang ikut dia punya ni. Kejap kita test dulu. Harap-harap menjadilah. Kita on plug. Bismillahirrahmanirrahim. Button on dia yang ni, tekan. Alhamdulillah. Selamat poket aku. So kalau korang ada masalah macam aku ni, kita boleh try DIY dulu. Sebelum hantar kedai kita DIY dulu. Ni aku ikut video-video yang diorang tunjuk. Simptom-simptom dia memang board ni lah yang problem. So board ni aku cari dekat kedai Oren tu, harga dia dalam lupa RM70 ke RM80. Macam gini. Makna dah okey ni. So aku nak pasang siap-siap. Aku nak surprise kat bini aku. Nanti aku pasang, nanti aku tunjukkan korang. Pastikan dah skru dah skru kemas-kemas 1 2 3 4 5. Dah masuk cun-cun. Kita tutup. Lepas tu kita skru balik yang dekat 4 biji skru tadi tu. Lagi sini sikit. 4 1 2 3 dengan sebelah sana 4. Sini 4. Kita skru dulu. Nanti kita try on. Semua dah siap pasang. Tempat buat air pun dah masuk. Plug. Kita test on. Bismillahirrahmanirrahim. Test on. Lepas tu tekan start. Nampak? Kita tunggu air masuk. Water level pause. Water level 1. Normal. Start. Ya. Mantap kali jadi. Yes. Selamat duit aku daripada beli mesin basuh baru. Modal dalam hantar kedai aku tak tahu lah berapa. Buat sendiri aku habis dalam, aku lupa RM70 ke RM80 aku beli board ni. Board yang ni board lama, board dah rosak. Tukar je board baru. Alhamdulillah jadi. Geng. So untuk korang, kalau korang rajin lah, kalau korang berani lah nak buat kan. Macam aku ni, aku memang tak ada basic elektrik. So aku orang kata projek palatau dengan anak aku ni, projek asbol, alhamdulillah menjadi.
So kalau aku boleh, korang mesti boleh. Dia dua je, kalau antara jadi dengan tak jadi je. Kalau tak jadi, memang kena hantar kedai lah. Kalau jadi, alhamdulillah. Okey geng, assalamualaikum. Layan.